Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang dikasihi Imam yang memimpin salat tarawih kita pada malam ini, Syekh Wajih Al-Masri. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita lanjutkan lagi tazkirah kita dengan kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dicatat oleh Imam An-Nasa'i dalam sunan dia, iaitu hadis nombor 4694, iaitu berkenaan dengan seorang lelaki yang suka memudahkan orang lain, termasuk memudahkan urusan pembayaran hutang. Ada seorang lelaki yang hidupnya kelihatan biasa. Dia bukan ahli ibadah yang terkenal dan bukan juga orang yang dikenali dengan banyak amal. Namun dia mempunyai satu sifat yang jarang dimiliki, iaitu hatinya lembut ketika berurusan dengan manusia. Iaitu mana dia suka bersikap mudah dengan orang lain, tidak menyulitkan, tidak payah. Dia memberi hutang kepada orang ramai, dan setiap kali menghantar pekerjanya menagih bayaran hutang, dia akan berpesan, ambillah yang mudah dibayar, tinggallah yang sukar, maafkanlah, mudah-mudahan Allah juga maafkan kita. Ini dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dengan kamu, ayat ini ayat riba, jangan kamu mengenakan bayaran tambahan. Dan jika sekiranya orang yang berhutang dengan kamu itu dhu usratin, orang yang susah, fanaziratun ila maisarah, maka tangguhkanlah bayaran itu sehingga tempoh yang mudah bagi dia. Betul ayat Syekh Wajih, in kana dhu usratin, ifa ayatuhu in kana dhu usratin fa naziratun, sahih ayatnya, in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Suratul Baqarah, Suratul Baqarah. Jika sekiranya orang yang berhutang dengan kamu itu orang yang sukar, yang susah, maknanya dia mengadu, kata dia bukan tak mau bayar, tapi dia tak ada duit lagi, maka hendaklah kamu beri tangguhan kepada dia sehingga tempoh yang dia maisarah, maknanya dia mudah untuk membayar. Jadi inilah yang dilakukan oleh lelaki ini, yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat perniagaan. Nasihat perniagaan ni maknanya dia ada niat, ada orang panggil udang sebelit mi, mana ada faedah lain tak? Bukan. Tetapi dia datang dari hati yang mengharapkan rahmat Allah lebih daripada keuntungan dunia. Apabila lelaki itu meninggal dunia, Allah bertanya kepada dia, adakah engkau pernah melakukan sebarang kebaikan? Dengan jujur dia menjawab, tidak ya Allah. Dia mengakulah, dia ni tak banyak amal, kecuali aku mempermudahkan urusan orang yang berhutang dan berharap engkau mempermudahkan urusan. Lalu Allah berfirman kepada dia, aku telah maafkan kamu. Aku telah mengampunkan kamu, kata Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, di antara perkara yang selalu di-offer oleh Allah ialah keampunan. Sebagai contohnya, kita sekarang ni berpuasa siang tadi, kemudian malam kita bertarawih. Apa Nabi sebut tentang puasa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan juga dengan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampunkan dosa yang lalu. Itu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni
Dia umpan kita dengan keampunan. Kemudian malam pula, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun berqiyam Ramadan dengan iman dan juga dengan mengharapkan pahala, insya-Allah akan diampunkan dosa yang lalu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni dari segi logik lah, kalau bawa di sana di akhirat tak ada pahala pun, tapi Allah Ta'ala bagi keampunan, itu pun dah okey. Mana kita dah selamat daripada neraka. Selamat daripada neraka, mana logik akalnya, maknanya tak masuk neraka lah. Tapi Allah Ta'ala ini di akhirat nanti, dia dua saja. Kalau tak neraka, syurga. Dua tu. Jadi dia panggil dia tak ada lah. Dia tak masuk neraka, kemudian dia tak ada, dia duduk tempat yang neraka pun tak, syurga pun tak. Mungkinlah ada dalam surah Al-A'raf itu dia panggil Ashabul A'raf. Orang yang duduk di atas tembok di antara syurga dan neraka. Dan dia balik ke syurga, dia tengok, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Dia balik ke neraka, ya Allah, janganlah masukkan aku dalam neraka itu. Tapi dia seketika saja. Akhirnya Allah Ta'ala akan bawa masuk dalam syurga juga. Dan sebagian ulama menyatakan Ashabul A'raf itu ialah orang yang bila ditimbang amalan dia, didapati sama. Timbangan tu sama. Maka diletakkan seketika di atas tembok tersebut. Satu sifatnya itu maafkan manusia menjadi sebab Allah maafkannya. Begitulah luasnya rahmat Tuhan dan itulah mahalnya nilai hati yang lapang. Mana kita ni kena mudahkan dengan orang. Jangan payah-payah. Ya, kalau boleh maafkan. Jadi kalau boleh kita ada kewangan lebih dan kita tahu kita dia memang susah sungguh. Dan bagi tanggung. Ataupun kalau kita bagi halal terus pun okey, boleh, tak ada masalah. Mana kita ambil pahala di akhirat. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini, semua dalam buku ni ada 15 semua daripada hadis Nabi. Cerita yang mana Nabi SAW sini cerita kepada kita. Sangka baik dan harapan kepada Allah sangat bernilai. Lelaki itu diampunkan kerana hatinya bergantung rahmat Allah walaupun amalannya sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, mempermudahkan urusan orang lain, membuka pintu rahmat. Bertolak ansur terhadap orang yang berhutang adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rahimallahu samhan idza ba'a wa idza qada. Nabi sebut. Allah merahmati seorang yang dia bertolak ansur ketika dia menjual barang, ketika membeli dan juga ketika menuntut hutang. Kita jual barang sebagai contoh, orang tawak, boleh bagi-bagilah. Dan kemudian begitu juga ketika membeli, ni tawak sampai rebah kawan tu. Tawak sikit-sikit jugalah. Tawak sampai tu kawan tu kata saya ni kira ni modal lah. Mana kita sebagai pembeli tak ada tolak ansur. Begitulah juga ketika menuntut hutang, ada tolak ansur. Maka rahimallah, Allah akan merahmati kita. Yang ketiga dan terakhir, kebaikan kecil jangan diremehkan. Amalan yang nampak sederhana boleh menjadi sebab keampunan dan keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.